pagi kopi jantan, tengah hari extra jor. Jari ni hitam bernanah, sudah busuk. Menjejer aja. Kencing manis lah. Pakcik, tak salah pakcik dekat dah 12 tahun. Kan pakcik nak dema darah. Daripada situ lah yang kata tahu ada kencing. Lepas tu daripada keadaan mata dah rabun, dah tak nampak. Masih pakcik jaga side ni lah. Minum pagi kopi jantan, tengah hari extra jor. Lepas tu kan pukul 2 sekarang kopi jantan. Petang kan budak-budak office panggil kan dengan kopi jantan lagi ke extra jor. Itu aja. 3 bulan duduk situ, itulah hari-hari. Luka kecil je. Lepas tu, 2 anak jari ni hitam, bernanah, berdarah. Nanah tu dah busuk. Menjejer aja. Bila kita urut, keluar darah dengan nanah. Masa tu down jugalah. Anak-anak, orang rumah bagi kekuatan. Mula-mula, anak-anak, orang rumah. Lepas tu, kita berdikari lah. Belajar sendiri. Untuk tak jatuh. Stabilkan. Oh. Hidung. Oh, lubang jumpa. Kalau nak jatuh pegang. Tu. Pipi. Tak lambat ni. Okey dah. Jangan. Tak boleh.